Adakah orang Melayu ini susah nak belajar bahasa Arab? Bangsa Melayu adalah satu bangsa yang sangat senang untuk ditatihkan memahami bahasa Arab di dalam Al-Quran. Kemahiran nombor satu, boleh membaca Al-Quran itu dengan baik. Maknanya hampir separuh kemahiran bahasa selesai apabila masyarakat kita ini sudah boleh membaca Al-Quran, boleh membaca tulisan-tulisan Al-Quran, apatah lagi kalau mereka boleh tulisan jauh. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebab orang Melayu ini sudah terlalu banyak menyebut hari-hari lafaz-lafaz bahasa Arab ini, khususnya kepada Muslim yang beriman, di mana solat kita dalam bahasa Arab, wirid, doa, zikir kita dalam bahasa Arab. Ditambah lagi, lebih 1,700 perkataan bahasa Melayu kita dipinjam daripada Al-Quran, hadis, kitab agama. Ini adalah hasil daripada bangsa kita ini telah menerima agama Islam sejak sekian lama.